7 minit. Kabut. Baru habis tazkirah semua. So kita kena pergi Dewan. Macam tu lah kisahnya. Kena pergi Dewan. Ya. Hai. Itu fans. Nanti belakang. Pengajar Islam. 7 minit. Ni non-Muslim. Kabus ya, kabus. Sarapan. Saya boleh play. Pukul 7.51 selesai makan, naik bilik Audi. Aman sihat Aman? Dah. Alhamdulillah. Ya macam letak beg lah. Alamak, lighting pula. Saya lah sebab saya kekangan masa dengan belajar dengan PTA pada waktu tu. Cabaran saya pada waktu tu, saya nak kena handle meeting dekat luar lagi, tapi dalam masa yang sama saya kena juga uruskan masa saya dekat JV. Okey, maksudnya sampailah isi yang ke akhir. Itu sudah selalu jaya. Okey, selepas zon selesai itu kita akan terus dengan penyampaian CJ kepada guru pengiring dan peserta. Dimulakan bila cikgu dia sebut je sesi penyampaian CJ tadi untuk JU dan pukul 10 start. Ada tarik bom eh? Ada tarik bom eh? Dia nak duduk sini. Kesiannya ada orang ni. Allah macam Ayah tak sangat dia orang sana. Tak boleh kata apa. Perempuan ni hutan ke gitu. Perempuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Wih, merajuk. Wih, dia merajuk. So, kita nak buat tak tahulah siapa tak kenal. Tak kenal siapa tak kenal. Diri lah. Ah? Raptai. Raptai. Gila ah. Siapa kita? Assalamualaikum semua.
Mas senyum. Biara. Habis dah makan. Mana? Dah cukup lah. Dari bercinta. Dah, weh. Dah pasal itu kalau maka kita dah habis. Jalan dekat pasaan 2025. Sekian sahaja Ken Madani. Heavy. Orang Sarawak sama balam dah balam. Tapi dah balam dah tak balam dah. Ketiga. Ken generasi Madani Sekarang pukul tak tahu apa sebab tangan aku. aku nak keluar jadi. So balik keluar barang dan balik. Dan balik keluar barang dan balik. Apa sih? Loh. Tiba. Penuh jahit. Pukul 2.38. Semua dah balik lah. Semua dah balik. Dah pusing-pusing dah. Semua mau balik ke Kedah. Oh, PPSM. Mana tadi PPSM ni hilang? Oh, dah balik lah weh. Jaga diri. Tiada. Tiada. Apa dia punya babai tu? Kacau pas kiri kanan. Ui. Tengok perempuan ini badan ni. Coba ni. Duk jadi nasi Madani. Madani di hati. Jalan jam depan tu. Madani. Tengok bajet dia macam bah. Ni. Kita sendu je. Berbatapi. Alah ada alam pula. Alostak. Tiara alostak guys. Jadi 3 minit. Pukul 8 kita akan kuku balik. Ke arena Armanas tak tahu ni. Oh, arena Rawang. Malaysia mah. Rakyat santuni. Cikgu ni power bank. Oh, le. Mau pergi Malaysia mana? Oh, putih-putih tu tahu dah. Putih-putih tu tahu dah. Mana ni?
bilang kahwin dia, tak tahu dia balik student. Weh, ramai Madani. Tak tahu. Weh, Madani. Oh, macam ni lah. Jemput Madani. Apa maksud Madani? Tahu insan je. Pelak lah. Bye. Yeah, bye. Jom. Bye. Bye Madani. Orang ketiga nampak sampah macam mana? Jadi orang ketiga dapat sampah. Tak something. Tak ada sampah. Semua benda-benda Ni sampah. Okay. Oh, dia nampak. Wah, aku yang ni dah tak duit. Kacau Mula. Behave. Mutaz, behave. Malaysia Madani kan macam tu. Behave tu. Pakai baju Malaysia Madani. Nak belanja ke? Cepatlah weh. Aku nak. Aku tahu insan je. Malaysia Madani. Oh, sorry. Tak apa. Malaysia Madani. Sekarang pukul 10.17. Weh, cepat weh. 10 minit je ni. Ni apa stesen yang kedua kita dah berhenti. Sungguh tak tahan ni ke beri masa 10 minit saja ya. Kat mana? Jom balik. Tanda. Wih, selipas itu. Tanda. Oh ni. Kita main. Cepat dah, jom. Taman, jom. Itu yang kita main. Nak kita main. Okay, kita main, jom. Orang tengok Kau apa ni? Jaga ban ni, jaga ban ni. Ada lagi. Ada lagi. Mutas. Macam mana ni? Cepat. Kita dah masuk. Mengumumkan ketibaan pas Kuala Kerai. Vocational Kuala Kangsar. Kau Kuala Kangsar. Cepatlah. Cepat tiran. Oh my god. Naiman. Ada dua. Mereka buat ramai kat sini. Buat Kuala Kangsar jumpa Penang. Okey, balik. Pulang. Kawan. Okey, jom kita naik balik ini bas kita ni. Pukul 12.35. Sampai sudah KVSAP. Bye. Bye. Ngantuk korang? Ngantuk penat. Tak tidur langsung.
Okey, alhamdulillah selamat sampai. Kedah, Perlis, Penang, sign out. Okey, dinner lu malam ni. Su. Oh belum. Tak suka. Yang lain tu banyaknya syuk-syuk dia pun tak agak muat je. Yang macam-macam problem tu. Pukul 1:07 pagi tau. Nasi kandar.